Puan bertanya kepada dia kenapa dia tidak dapat hadir ke peperiksaan tersebut, dan adik saya pun menjawab kerana ayah saya sedang kritikal dan ayah saya masuk ICU. Tapi apa yang Puan tanyakan ialah Puan bertanya pada adik saya, adakah ayah saya dah mati ke belum? Masalah cikgu kena viral kan. I mula-mula dengar video ni, I ingatkan adik ni memang cari simpati lah. Sebab kenapa tak nak selesai dengan cikgu, tak payahlah nak viralkan nama sekolah, nama cikgu. Tapi bila dengar sampai habis, oh ada point lah. Yelah, kalau isu yang macam ini, kalau adik ni pergi jumpa cikgu tu pun benda tak selesai, pengajaran tu tak sampai. So bagus jugalah di viral. Melihat kepada belah cikgu pula, it's actually cerita yang normal di dalam kepala cikgu, iaitu kalau bapa koma ataupun ahli keluarga koma, apa kepentingannya anak murid kita ni hadir sekolah. Dia of course boleh pergi selepas waktu sekolah, pergilah, bukan kematian. Katakanlah kalau koma seminggu, takkan you tak pergi sekolah seminggu, padahal sekolah hanya habis pukul 2 petang. So boleh daripada pagi sampai pukul 2 tu you hadir sekolah, kemudian you pergilah hospital. Buatlah arrangement begitu. Maknanya itu common. Kita berfikiran begitu. What can you do anyway? Bukan you nak pergi monitor your heartbeat ke whatever. Kecuali lah kalau ward biasa, you mungkin take turns dengan adik-beradik you jaga ayah di ward kan. So itu rasanya dalam fikiran dia. Tapi yang tak betulnya dia pergi cakap kasar, cakap tu tak sensitif. Tanya macam ayah awak dah mati ke? Kalau tak mati kenapa? It is very insensitive. So bagus jugalah this video viral supaya pendidik lebih berhati-hati menjaga kata-kata apa yang ada dalam kepala. Tak bolehlah keluar direct. Kita makin tak sensitif kata-kata kita kepada kita punya anak-anak didik. Kita tak tahu the weight of our tutur kata. Macam mana terkesannya dia orang kan. Kesian, very touch, isn't it? Boleh je counselling dia baik-baik, bagi tahu awak bukan saya tak faham, ayah sakit, memang sayang ayah. Tapi ceritakanlah, kata awak pun bukan boleh buat apa kat hospital. Awak datang dulu, lepas pukul 2 kan awak pergilah. Pagi next pagi come back to school. Life goes on. Boleh dia cerita elok-elok, yang pergi cakap bahasa yang sangat tak sensitif. But that one is memang among us. Dah jarang dah kita beralas cakap ikut sedap kepada kita punya anak didik, which is no good. Mungkin kalau terkena viral, kita pakat ingat mengingati.